Tuan-tuan, saya nak ucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia kerana semakin pintar untuk menguruskan kewangan mereka. Sebagai contoh, mereka mendapatkan laporan pelapor kredit yang melalui Mylon Domain untuk mendapatkan dana, dan apabila mereka merujuk kepada laporan pelapor kredit mereka dan konstitusi Mylon, mereka menyelesaikan masalah itu dan mereka datang kembali ke Mylon untuk membuat permohonan pinjaman baru, dan setelah permohonan kedua, pinjaman mereka berjaya untuk diluluskan dengan yakinnya, tuan-tuan. Tuan-tuan, sekiranya anda gagal membuat pinjaman, pastikan anda tahu apakah punca anda gagal supaya anda boleh menyelesaikan masalah itu. Itulah sebabnya kami menubuhkan Mylon untuk rakyat Malaysia mendapatkan laporan pelapor kredit mereka dan mendapatkan khidmat nasihat berdasarkan kepada laporan pelapor kredit mereka. Apapun, saya ucapkan tahniah kepada pelanggan-pelanggan yang berjaya mendapatkan dana, dan yang tak dapatkan dana itu, saya harap anda menyelesaikan masalah anda dan lebih celik kewangan. Jangan buat komitmen yang melampau, jangan lewat membayar komitmen, jangan berhutang sampai tidak bayar, dan lain-lain lagi. Nasihat saya boleh beri kepada anda, tuan-tuan. Kita tahu kehendak kita macam-macam, tetapi kemampuan kita ada limitnya, tuan-tuan. Saya pun seorang yang sentiasa berjimat. Setiap hari saya berjimat, tuan-tuan, dan saya nak hari esok saya lebih baik daripada hari ini. Kalau saya boleh habiskan semua gaji hari ini, esok saya susah lah, tuan-tuan. Lebih kurang macam tu, tuan-tuan. Itu saja. Dapatkan khidmat nasihat dan laporan pelapor kredit anda melalui Mylon Domain hanya RM50 saja, dan seperti biasa dengan Mylon, pinjaman anda menjadi lebih mudah. Assalamualaikum, salam sejahtera, dan jumpa lagi.